bukan terasa hati. Saya rasa macam terasa janggal lah. Kenapa anak aku pula, kita takut dia penat, dia stres ke apa. Itulah respon pelawak Aceh apabila ditanyakan mengenai populariti isteri dan anaknya yang lebih daripadanya. Kata Aceh, dia tidak marah atau merungut. Sebaliknya menerima dengan hati terbuka. Malah dia bersyukur kerana banyak rezeki terbuka luas selepas Anne dan Tiara semakin dikenali dalam kalangan peminat. Betul lah tu. Lagipun, apa salahnya? Sebab buat apa nak petikaikan rezeki isteri dan anak kan? Sebelum cerita tu nak tahu juga, sekarang ni nampak Aceh makin sibuk. Betul ke tu? Sangat-sangat back to back selepas saya decide untuk kembali aktif dalam mainstream. Cakap dengan wife saya, suruh cakap dengan manager, saya nak aktif balik lah. Bila start aktif tu, back to back lah. 4 hari saya cakap saya nak start je tu balik. Terus dapat offer The Chosen One. Lepas tu habis The Chosen One, kita ambil Musical Lawak Superstar dengan kumpulan Nanas dan Champion. Filem terus, ada filem dan macam-macam susunan-susunan yang telah disusun back to back lah. Campur program-program kecil lah kan. Dan melayani Tiara dan proses dia nak membesar ni macam-macam ragam dia. Itu benda permata yang memang kita tak boleh nak sangkal lagi lah. Perjalanan untuk Tiara ni dia terus je. Macam Aziz ni okey ke? Kalau dulu mungkin rekod video sendiri ataupun bersama dengan isteri kan, awak post di media sosial. Tapi sekarang lebih kepada Tiara pula. Maklumlah orang kata permintaan tinggi tu. Okey, lately ni dalam masa setahun dua ni, tahun lepas 2025 pertengahan tahun ke atas sampai ke sini, ke sekarang ni, dia dah masuk kepada orang rumah saya pula. Yalah kau pun perasan kan. Dan saya ni makin lama dah jadi orang belakang tabir pula dah. Terpaksa nak kena bagi tahu saya buat live, view tak ada. Bila orang rumah masuk, view pula naik. Orang rumah saya ganti, view dekat TikTok ke dekat media sosial naik. Balik pada saya turun. Maksudnya kat situ kita dah dapat tangkap dah. Saya makin lama semakin menurun. So anak saya dah memotong. Isteri saya pula dah jadi nombor 2. Saya pula jadi nombor 3 kalau hierarki dekat keluarga ni. Cumanya dalam penyusunan untuk menjaga batas-batas tu, saya kena jagalah untuk keluarga ni. Banyak kalau cerita saya banyak menumpang rezeki daripada isteri dan anak tu, memang banyak. Kalau tengok dapat lihat dengan Jekyllnya, macam-macam benda, review-review yang sedia ada. So memang saya rasa cukup komplit lah untuk kami sekeluarga punya permintaan daripada orang ramai lah. Macam mana kita tahu lah kan, Aceh ni seorang pelawak kan, jadi artis lah kan. Jadi bila kalau dulunya tumpuannya kepada Aceh, tapi bila sekarang ni kepada isteri dan juga sekarang ni lah Tiara kan. Paling okey ke tak Aceh? Terasa hati tak sebenarnya? Tidak juga. Pada mulanya saya bukan terasa hati. Saya rasa macam terasa janggal lah. Kenapa anak aku pula, kita takut dia penat, dia stres ke apa. So alhamdulillah dengan kita ajar dia macam mana nak menghormati orang, macam mana nak melayani orang, dia terima. Memang masa baru-baru ni pergi Sabah tu, sepanjang nak lalu airport tu, memang dia sajalah. Silap-silap saya lalu ni orang tak perasan, orang perasan dia. So pada saya, selagi dia boleh membawa benda tu, saya bagi tahu dekat orang ramai, walau macam mana pun dia still budak yang nak meningkat naik dan perangai budak dia sentiasa ada. Bagaimana keadaan Tiara bila berdepan dengan orang ramai sekarang ni yang semakin lama semakin minat dengan dia, semakin teruja dengan dia? Adakah dia macam tak selesa ke bagaimana ke? Sebab yelah, makin tahun dia makin dikenali kan. So macam mana? Setakat ni lah, kalau ada orang, hai Tiara, dia akan, kadang mata kita, sebab kita dah ajar dia untuk salam orang, hormat orang yang lebih tua. Cuma masa berjalan tu kita cakap, lambai je kakak. Semua orang nak disalamnya ni. Semua orang nak disalamnya. Dia salam sana, dia salam sini. Kita pun macam, jangan kakak, kan sampai bila kita nak sampai depan ni kan? Kau salam semua orang ni kan? Itu di antara benda-benda yang kita terapkan. Biar benda populariti tu dia akan jadi nombor 3, nombor 4. Yang ke depan tu adalah adab.